Hari ini, sebuah perjalanan panjang dilabuhkan dengan penuh adat dan rasa. Bukan penamat sebuah jasa, tetapi noktah kepada khidmat yang telah ditabur dengan penuh keikhlasan. Seorang wanita cekal, berjiwa pendidik yang telah menumpahkan bakti selama 34 tahun dalam dunia pendidikan yang penuh cabaran dan amanah. Beliau ialah Puan Nurlela binti Hashim, dilahirkan pada tanggal 25 Mac 1971, anak jati dari Pasir Mas, Kelantan, isteri kepada Encik Zainal Abidin bin Almuddin, bonda kepada 2 orang cahaya mata dan nenda kepada seorang cucu. Dalam kesibukan tugas dan amanah, beliau tetap menemukan bahagia di dapur kecilnya, menyulam kasih melalui hobi memasak seperti mana beliau menyulam ilmu dalam jiwa anak bangsa. Jejak pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Kampung Batu, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur dari darjah 1 hingga darjah 6. Langkah diteruskan ke alam menengah di SMK Raja Ali, Jalan Ipoh dan seterusnya ke SMK Perempuan Pasir Mas, Kelantan. Bukan sedikit tawaran yang hadir di persimpangan hidup. Tingkatan 6 Sains di Kota Baru, tawaran Sains Komputer di UiTM, namun takdir membawanya ke dunia perguruan apabila beliau diterima masuk ke Maktab Perguruan Kota Baru pada tahun 1990 hingga 1992 dalam bidang pengajian bahasa Inggeris untuk memperolehi sijil perguruan. Ilmu tidak berhenti di situ. Dengan semangat yang tidak pernah padam, beliau menyambung pengajian melalui program pensiswazahan guru di Universiti Putra Malaysia dalam bidang pengajian sekolah rendah berkhususan bahasa Inggeris dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Langkah kerjaya beliau bermula pada 31 Disember 1992 di SK Limau Kasturi 1, Gua Musang, Kelantan. Bertukar medan, berpindah daerah, namun amanah tetap dijunjung tinggi. Dari SK Sungai Embak Kuala Krai ke SK Banggul Gucil Kuala Krai ke SK Sultan Ibrahim II Pasir Mas, Kelantan, SK Perempuan Methodist Brickfields Kuala Lumpur, SK Taman Putera Perdana Puchong dan seterusnya meniti tangga kepimpinan di SK Taman Putera Perdana II Puchong sebagai guru penolong, penolong kanan petang, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan pentadbiran. Ilmu kepimpinan terus diasah apabila beliau mengikuti NPQEL pada tahun 2017 sebelum dilantik sebagai guru besar di SK Sungai Bumbun Asli dan seterusnya berkhidmat di SK Jenjarum sehingga ke hari persaraan. Sepanjang perjalanan ini, beliau telah menerima pengiktirafan atas kecemerlangan dan dedikasi, antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2002 dan 2006 serta Anugerah Kepimpinan Cemerlang Pengurusan Kewangan dan Fail pada tahun 2024. Namun bagi beliau, anugerah paling bermakna ialah kenangan bekerja sebagai satu pasukan, hubungan erat antara guru, staf dan pentadbir serta kejayaan program sekolah yang lahir daripada kerjasama dan persefahaman. Tidak dinafikan, perjalanan ini turut disulami cabaran, perbezaan pendapat, kekangan masa dan amanah yang bertindih, namun semuanya dihadapi dengan sabar, hikmah dan kebijaksanaan. Selamat bersara GB. Selamat bersara GB. Cikgu Lela, selamat bersara. Selamat bersara GB. Bersara Puan GB. Selamat bersara Puan GB. Selamat bersara GB. Semoga berbahagia selalu. Selamat bersara GB. Semoga ceria dan sihat-sihat selalu. Selamat bersara GB. Jasamu akan dikenang selalu. Selamat bersara Puan GB. Semoga Puan dapat menikmati hari-hari persaraan Puan di samping keluarga yang tercinta. Jangan lupa kami di sini. Selamat
bersara GB. Bersara Puan Nolela, semoga sihat selalu. Bersara Puan GB, kenang kami dalam doamu. Selamat bersara GB. Bye. Bye GB. Bersara GB. Bye bye. Always love you. Selamat bersara Puan GB Norella. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Bye.